Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang mendesak Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim atau PMX bagi menjawabnya secara rasmi. Dan pagi tadi, pada 4 Februari 2026, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberikan penjelasan itu di dalam Dewan Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Okey, hari ini kita nak bincang tentang satu isu besar yang kembali dijaja di ruang politik dan media sosial. Kononnya, Malaysia telah menyerahkan 5,207 hektar tanah kepada Indonesia sebagai pampasan untuk 3 kampung di kawasan Nunukan di sempadan Sabah, Kalimantan. Dan tuduhan ini, untuk makluman semua, dibawa oleh Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang mendesak Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim atau PMX bagi menjawabnya secara rasmi. Dan pagi tadi, pada 4 Februari 2026, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberikan penjelasan itu di dalam Dewan Rakyat. Ketua Pembangkang berkata Malaysia telah bagi tanah kepada Indonesia dan mendakwa perkara ini melibatkan kedaulatan negara. Sungguh pun kalau kita lihat, Ketua Pembangkang menyatakan tugasnya adalah untuk bertanya. Tetapi hakikat, kalau kita dapat semak kembali dalam sidang media beliau pada 29 Januari 2026, kita dapat dengar dengan teliti ayat-ayat persoalan yang kononnya beliau menyoal itu bercampur dengan tuduhan yang disasarkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Apa yang dia kata? Jom saya kongsikan beberapa verbatim kenyataan dan ucapan beliau itu. Beliau kata, saya dengar Perdana Menteri sendiri cakap, saya tidak akan benar 1 inci pun tanah Malaysia ini diberikan kepada mana-mana negara lain. Kemudian secara sinis Ketua Pembangkang itu sebut, wah, hebat, sedap, cakap sedap. Tapi bila kita dengar, melihat kenyataan ini, bukan 1 inci Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya nak maklumkan, tengok tuduhan ini. Bukan 1 inci tetapi 5,207 hektar sebagai pampasan. Dan jelas, ia bukan sekadar soalan. Ia juga adalah satu tuduhan dilemparkan, ditujukan dan ada indikasi kuat. Ianya juga adalah tuduhan. Pembangkang menekankan bahawa Malaysia telah menyerahkan 5,207 hektar tanah kepada Indonesia, kononnya sebagai pampasan untuk 3 kampung, Kabulangalor, Lepaga dan Tetagas di Nunukan, kawasan utara Kalimantan, berdekatan dengan Tawau, Sabah juga. Ini disebarkan melalui sidang media itu dan kemudian dipanjang-panjangkan secara meluas oleh media berbagai, media tempatan dan juga media antarabangsa. Maka ia sudah tentu memantik reaksi rakyat dengan cepat kerana bila isu itu isu tanah, kedaulatan, perasaan patriotik kita sudah tentu akan tinggi. Namun sebelum kita marah, kita perlu faham apa fakta yang sebenarnya berlaku. Bukan hanya sekadar menuduh dan juga tidak melakukan sebarang semakan. PMX secara terbuka telah menafikan dakwaan ini dan menyifatkannya sebagai satu fitnah dan maklumat tidak benar. PMX kata, Malaysia tidak menyerahkan 5,207 hektar tanah itu kepada Indonesia dan laporan yang menyatakan sebegitu adalah tidak betul dan menyesatkan. PMX juga berkata tuduhan tersebut adalah satu penyalahgunaan kebebasan bersuara yang selalu digunakan dan digunakan untuk menipu, memperalatkan emosi, agama dan mengaburi fakta sebenar. PMX juga menjelaskan bahawa perkara sebegini tidaklah patut untuk dijadikan isu yang begitu besar, termasuk memberikan penjelasan di dalam parlimen kerana ia telah jelas dan terbukti satu tuduhan kenyataan yang palsu. Maka sebelum kita pergi lebih jauh daripada itu, kita kena faham tentang latar belakang technical issue tentang isu sempadan ini yang saya ingin kongsikan kepada sahabat-sahabat sekalian. Malaysia dan Indonesia berkongsi sempadan darat di Pulau Kalimantan di Indonesia dan di sebelah kita di Malaysia itu Sabah. Masalah yang timbul bila ada satu kawasan yang disebutkan sebagai Outstanding Boundary Problem OBP. Maksud dia, kawasan sempadan yang belum dimuktamadkan secara rasmi lebih daripada 45 hingga 50 tahun yang lalu. Bukan baru-baru ini. Posisi sempadan asal berasaskan peta lama dari perjanjian 1891 dan 1915, tapi bila diukur semula,
dengan alat moden, kedudukan sebenar sungai dan garisan yang dulu dijadikan peta itu tidak tepat seperti mana yang sepatutnya. Jadi, kawasan ini bukan kawasan yang jelas milik Malaysia ke, ataupun jelas milik Indonesia ke, sejak daripada 45-50 tahun yang lalu. Maka ia memerlukan kepada penentuan yang sah, penggunaan alat yang moden. Jadi, dengan angka 5,207 hektar ni, apa sebenarnya maksud di sebaliknya? Jumlah 5,207 hektar yang disebut dalam dakwaan itu sebenarnya merujuk kepada kawasan yang selama ini diuruskan oleh pihak Indonesia dan tidak pernah dipegang atau ditadbir secara rasmi oleh kita Malaysia. Ia bukan tanah Malaysia yang telah diserahkan. Namun, ia adalah sebahagian daripada kawasan yang memang secara lapangan, kalau kita turun, ia diuruskan oleh Indonesia sejak dahulu. Maka kerajaan Malaysia menyatakan bahawa apa yang berlaku di sini adalah usaha untuk menyelesaikan isu sempadan tertunggak secara hukum dan secara teknikal, dan bukan, di sini saya ingin garis bawah supaya kita faham, bukan beri tanah, bukan jual tanah kepada Indonesia seperti yang diwar-warkan oleh pihak pembangkang Malaysia. Lebih dari itu, Kabinet sendiri telah menyatakan bahawa perundingan ini dilakukan secara harmoni kerana Indonesia adalah rakan, adalah jiran yang terdekat kita, dan tidak sepatutnya ia melibatkan isu prinsip pampasan, keuntungan ataupun kerugian kerana ia adalah isu yang telah tertunggak begitu lama. Maka apa yang berlaku sebenarnya di sini adalah apabila media Indonesia melaporkan naratif bahawa 3 kampung itu kini berada di wilayah Malaysia, kemudian pembangkang Malaysia pula sambut pula dengan mengeruhkan keadaan dengan memberikan angka 5,207 hektar tanpa menyertakan konteks sejarah dan status OBP yang saya sebutkan sebentar tadi. Kemudian tular pula tanpa semakkan fakta, terutama di platform media sosial, sehingga membentuk persepsi bahawa Malaysia telah serahkan tanah, Malaysia telah gadai kedaulatan. Ini bukan sahaja melibatkan isu sempadan darat, sahabat-sahabat, tetapi ia telah membawa kepada emosi patriotik rakyat Malaysia. Malah PMX sendiri menemplak pembangkang kerana menggunakan kebebasan bersuara untuk memutar fakta, memperalat emosi rakyat untuk kepentingan politik. Sangat memalukan. Dan apabila semua ini muncul, apa dia penyelesaian yang boleh untuk diambil? Isu sempadan seperti ini bukan selesai dalam satu hari, satu malam, sahabat-sahabat. Ia telah berlarutan sejak tahun 1970-an dan tidak pernah, belum dimuktamadkan sampai hari ini 2026. Kalau dibiarkan berlarutan, ia boleh menyebabkan sumber konflik di masa depan, masalah kepada hubungan diplomatik, dan sumber kepada kebuntuan undang-undang. Dan kerajaan Madani boleh mengambil pendirian untuk tidak menyelesaikan, membiarkan sahaja. Tapi itu bukan sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Oleh yang demikian, kerajaan memilih pendekatan rundingan damai. Bukan konfrontasi dan juga bukan menjual negara, menjual kedaulatan. Inilah cara moden yang bermaruah menyelesaikan isu sempadan dan keselamatan, juga kestabilan rakyat. Sahabat-sahabat yang saya hormati, isu kedaulatan negara bukan isu yang boleh dimainkan secara emosional ataupun secara politikal berdasarkan dakwaan media yang tidak lengkap dan untuk meraih laba politik bagi menjatuhkan pihak yang lain. Namun sebelum kita marah dan sebarkan sesuatu berita, nasihat saya, jangan percaya dengan mudah dan cepat tajuk-tajuk sensasi di media. Jangan menyebarkan dakwaan tanpa semakkan sumber. Pergilah, bacalah kepada laporan-laporan rasmi kerajaan dan fahami konteks sejarah dan teknikal sejarah yang ada. Kerana apa? Kerana rakyat yang celik fakta macam kita insya-Allah adalah rakyat yang cerdik dan bermaruah. Terima kasih.